Rasanya eloklah dia tu takkan ingat sampai bila-bila lagi bagus. No lah Mami, I don't think so. Lambat laun nanti, Abang akan ingat juga. What if suddenly esok dia regain balik semua memory dia? The first thing he's gonna ask is about Zulaika tau. Habislah kita nanti Mami, macam mana ni? Ecoh nanti tau. Marisa! I'm sorry, Mami. Ulang balik apa Mami cakap tadi pasal Abang Kamal tu. Marisa tenang, nanti Mami cerita. No, tak payah cerita. Sebab I dah dengar dah semua tadi. What? Abang Kamal dah kahwin dah? Kenapa I tak tahu apa-apa? Bila? Marisa, nanti Mami ceritalah. You nak cerita apa, Mami? Ha? Apa lagi yang you nak rahsia daripada I? Apa lagi yang you nak tipu I? Hey! Kenapa tinggal suara macam tu kat Mami? Shut! Dah. Tak ada Mami tinggal suara tu. Dah, stop it! Marisa, bawa bertenang. Marisa, please, duduk dulu. Sit down, please. Tak baiklah stres-stres macam ni. You kan mengandung. Mami janji, Mami akan cerita. Please, duduk, please. Please. Suka!